Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya ingin bercerita mengenai petua kejayaan, di mana hukum minda mengatakan apa yang dijangkakan berkemungkinan besar akan berlaku. Oleh itu, daripada membuang masa menjangkakan kegagalan, kenapa tidak jangkakan kejayaan? Sekiranya anda jangkakan kejayaan, fokus anda pastinya hanya kepada cara untuk berjaya. Anda gambarkan hanya nikmat dan erti sebuah kejayaan, maka secara tidak langsung anda akan mengarap sikap positif. Malangnya, dalam kehidupan ini, kita sering takutkan kegagalan. Cara fikir kita menjurus ke arah itu. Oleh itu, yang tergambar pemikiran kita hanyalah halangan dan rintangan serta kepayahan. Dalam memburu kejayaan, anda tidak boleh putus harapan. Harapan adalah satu anugerah yang cukup besar Allah berikan kepada manusia. Manusia biasanya membangun ke tahap yang mereka jangkakan atau yang orang lain jangkakan terhadap mereka. Oleh itu, jangkakan kejayaan dalam setiap usaha yang anda lakukan. Kalau anda perlu ubah perancangan untuk mencapai sasaran, maka ubahlah. Pastikan juga anda bertindak balas secara positif terhadap perkara-perkara yang mungkin membantutkan kejayaan tersebut. Lihat diri anda sebagai seorang yang pasti merealisasikan harapan yang digenggam. Apabila kita rasakan yang kita tidak punya masa depan, tiada harapan untuk maju, tiada peluang untuk meningkatkan keupayaan, maka ia akan menjurus kita kepada satu sikap negatif, iaitu sikap malas. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.